kita tak perlu nak packing barang, semuanya HQ yang akan buat. Bayangkan, tahu-tahu je customer yang order, barang sampai kat depan muka pintu rumah dia. Kan. So dalam bisnes ni kan, kita ada sistem, kita ada training. Yang ketiga, kita boleh je buat part time. Kita boleh buat part time. Kalau nak buat full time lagi baik kan. Itu yang membuatkan Abang Yamin yakin nak mulakan bisnes ni kan. So kalau kita nak mula bisnes ni pun tak susah pun. Ada dua pilihan modal. Okey, yang pertama sekali boleh join sebagai ahli biasa. Okey, modalnya RM90. Okey, akan dapat produk dan boleh guna sendiri ataupun nak start buat jualan. Okey, so dalam kalau you all join RM90, dia punya margin keuntungan dia 5%. Okey, kalau you all nak join, nak speed, okey, nak lebih in advance dalam marketing, join sebagai ahli VIP. Okey, ahli VIP modalnya tak sampai RM2,000. Okey, kawan-kawan akan dapat produk. Okey, akan dapat lebih kurang 16 ke 17 produk. Okey, boleh guna sendiri dan boleh start buat jualan. Okey, lagi satu, bisnes ni you all dah boleh start jualan di 168 buah negara. Okey, bukan hanya di Malaysia saja kan. So Abang Yamin bukan nak janji bulan